Okey, kena faham arwah ni dia tak nak yang kau overacting. Oh, ya ke? Okey. Maksud overacting tu Okey, macam maksudnya muka ke benda apa yang dia contoh, okey kau buat takat ni, tapi kau jangan bagi lebih. Kalau benda yang lebih kau bagi tu berbaloi ataupun benda tu okey, tak apa. Tapi kalau benda tu lebih kau bagi, benda tu kau buat lebih-lebih, arwah akan cakap ni, aku tak suruh kau buat pun. Contohlah dia macam tu. So bila aku dah settle syuting, so biasalah kita dah habis syuting, jumpa salam-salam nak habis syuting ni. Dalam bulan tu juga aku dapat tahu yang arwah ambil rest house ni. Sarang Al-Hab sekarang ni lah. Sebelum ni rest house kan? Ya. Okey. So dia ambil rest house ni. Dan dia nak build up, dia nak buat cafe, dia nak buat galeri, dia cakap kan. So bila aku fikir